Geng, Donald Trump baru saja membuat sesuatu yang mengejutkan dalam perang dia dengan Iran. Dia kata dia akan gunakan duit beku Iran untuk membayar kapal-kapal yang rosak di Selat Hormuz. Abbas Araghchi pula terus kata, ia bukan sekadar masalah Iran dan ia memberikan presiden yang paling berbahaya dalam sejarah kewangan antarabangsa. Kalau kita lihat betul-betul apa yang Araghchi cakap ni sebenarnya ada point, sebab pada tahun 2021 sewaktu Taliban mengambil alih Afghanistan, Amerika Syarikat dah bekukan aset Taliban berjumlah 7 bilion dolar dan Biden kemudiannya memecahkan aset 7 bilion dolar ini kepada 3.5 bilion yang diberikan kepada mangsa 9/11 dan another 3.5 bilion diberikan kepada rakyat di Afghanistan. Taliban at the end of the day tak dapat apa-apa pun. Pada tahun 2022 pula, hal yang sama berlaku dengan Rusia ketika perang dengan Ukraine bermula, di mana negara G7 telah bekukan lebih kurang 300 bilion aset Rusia. Dan sekarang ni, negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat tengah berbincang sama ada untuk gunakan faedah daripada wang aset 300 bilion itu untuk membantu Ukraine. Mesej Araghchi adalah jelas. Sekiranya Amerika Syarikat boleh membuat hal demikian kepada negara seperti Iran, apa yang melarangnya untuk membuat perkara yang sama kepada negara-negara yang mempunyai reserve dalam dolar ataupun aset dalam bank barat seperti China, UAE dan juga Arab Saudi. Negara-negara ini akan mula bertanya, adakah wang kita akan selamat? Dan jika jawapannya adalah tidak, dunia akan mula mencari alternatif dengan lebih gigih lagi daripada sistem dolar yang ada sekarang.